Okay, hi guys, hari ni kita di Fancy Share Share Alam. Kita ada sebuah Honda N1 Ini jarang-jarang kereta ada dekat Malaysia ni. Okay, berapa buah saja boleh kira lah. Okay, so owner datang dekat sini, dia buat tinted golden sky blue dengan kita lah. Okay, di bahagian depan dia ambil 65 kegelapan. Di bahagian depan sini, okay, kiri dan juga kanan dia ambil 65 kegelapan. Belakang dia ambil 95 kegelapan. Okay, so korang pun boleh nampak dekat sini, dia punya design pun cantik. Okay, nampak N1, okay, RS. Okay, so design ni orang ramai cakap ini macam Viva pun ada, kancil pun ada, kelisa pun ada, kenari pun ada. Okay, so ramai juga yang tanya, bang, kalau tinted gelap-gelap ni kita nak tengok di bahagian dalam boleh clear tak clear kita punya tinted. Okay, jom kita masuk dalam, kita tengok dia punya interior. Okay, so ini di bahagian depan 65 kegelapan lah, nampak jelas clear HD lah. Di tepi sini pun sama, jelas clear. Di bahagian belakang nampak ini dia ada tinted gelap lah. Okay, 95 kegelapan. Okay, so kita nak bagi tahu golden 99 dia punya IR, UV 99 juga, VLT macam kita cakap tadi lah. Okay, so korang yang nak buat tinted boleh hadir di Fancy Share Share Alam. Kita akan bagi harga yang special dan juga warm yang terbaik. Tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay, ngam, see you.